Lebar. Kami cuma nak main, katanya. Sekelip mata hutan berubah. Pokok-pokok jadi tinggi menjulang langit tanpa gelap kehijauan. Mereka sudah selesai. Dan kaki kecil berlumpur menghala masuk ke dalam rumah. Dan malam itu Amir dengar bunyi ketukan perlahan di pintu. Nok, 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 nok. Abang, jom main lagi, kanak-kanak itu mengajak. Tapi Amir tidak Saya lah sampai 5.30 je. Siapa-siapa yang free tu, like, subscribe, share video saya. Saya akan update lagi banyak video untuk korang supaya korang akan sentiasa keep in touch dengan saya.